Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kita nafas untuk sampai ke majlis ilmu kalimah la ilaha illallah. Majlis ilmu kalimah la ilaha illallah adalah ilmu Allah. Kalau kita ingin menghormati, menjunjung, mensanjung, memuliakan, mengagungkan zat Allah, kamu agungkanlah sifat Allah. Dan ilmu la ilaha illallah adalah ilmu sifat Allah. Apabila kita memuliakan, mengagungkan sifat Allah, ilmu Allah, bermakna, bererti kita memuliakan, menghormati, mengagungkan kalimah la ilaha illallah. Allah berfirman, sabarlah sedikit waktu dengan nafs kamu, diri kamu, pada orang-orang yang memanggil kamu dalam surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka. Mereka yang memanggil kamu kepada Allah, sabarkanlah diri kamu buat seketika waktu, sebab benda itu lebih baik di sisi kamu, di sisi Allah. Pada hari ini hanya majlis nasihat, dan tabloid yang kita bukakan adalah tabloid ilmu agung, ilmu kalimah la ilaha illallah. Dan salah satu headline yang kita buka pada hari ini adalah tentang zikir nafas. Alhamdulillah, Allah telah menganugerahkan kita satu talian yang kukuh, satu talian yang dapat memperbaharui ikatan kita kepada Allah. Dan setiap nafas ini datangnya dan kembalinya kepada Allah. Tiada siapa pun boleh nafikan benda. Hujan itu memang Allah telah bagi kepada Mikail, kamu kontrol. Hujan di seluruh alam ini kamu kontrol. Tapi nafas hanya Allah sahaja boleh menguasai dan mengawasinya. Makna tiap nafas ini pergi berjumpa Allah dan meminta nafas yang baru untuk kembali ke sistem badan kita. Dia pergi dan kembali setiap saat kepada Allah dan kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila nafas kita naik untuk meminta nafas yang baru agar kita hidup, dia pergi kepada Allah dengan adanya zikir di dalam nafas itu. Alhamdulillah, Allah akan gembira. Allah akan gembira dan memuji hamba ini di depan hadapan malaikatnya. Di hadis Qudsi, Allah memuji di hadapan malaikat-malaikat yang mulia, lihat hamba aku mengingati aku. Dan Allah akan sambungkan dengan zikir yang turun dengan Allah. Tetapi apabila kita lalai, kita tidak mengisi nafas kita dengan zikrullah, nafas itu akan naik bersama dengan nafasnya syaitan. Ini bukan tafsir dari wali Allah, huraian daripada wali Allah, tapi dari hadis Nabi sendiri. Boleh rujuk kepada Dr. Yahya tentang hadis ini daripada kitab buku Wahabi, Darussalam, hadis yang sahih. Mereka ni suka pilih hadis yang sahih saja. Jadi di dalam kitab ini Nabi SAW meminta seluruh umat berlindung. Ya Allah, aku berlindung daripada bisik-bisikan syaitan di dalam dada manusia, bisik-bisikan. Ya Allah,
aku meminta perlindungan daripada nafasnya syaitan bersama dengan nafasnya manusia. Ya Allah, aku meminta perlindungan daripada hasutan syaitan, hasutan syaitan. Ya Allah, aku meminta perlindungan daripadamu dengan kehadiran syaitan di dalam diri kita. Jadi hadis sahih ini meminta kita sentiasa berlindung daripada bisik-bisikan syaitan, hembus-hembusan syaitan, nafas-nafas syaitan, kehadiran syaitan dan gangguan syaitan. Jadi cukup nasihat ini kita bawa sehingga kita mati. Tak perlu nak cerita banyak-banyak, nak terangkan banyak-banyak. Kalau kita bernafas dengan zikrullah dan nafas ini naik untuk meminta disambung nafas kita, Allah akan rasa gembira, Allah akan hantarkan rahmat, berkat, nikmat, rezeki, nur dan ilmu melalui nafas itu. Tetapi apabila nafas kita ini naik tanpa ada zikrullah, Allahu Allah, kita telah mensia-siakan nafas itu. Bukan sahaja itu, kita telah bagi peluang syaitan ikut dengan nafas kita berjumpa Allah, dan nafas itu akan dilaknat oleh Allah, sebab bersamanya ada laknatullah, iblis, syaitan. Jadi wajib kita ketahui, Allah tidak melaknat kita, tapi Allah melaknat laknatullah, iblis itu, syaitan itu, dan dia akan membawa laknat itu ke dalam diri kita. Itu sebab ramai orang yang baru dapat zikir nafas, mereka rasa lemah, semangat, sedih, sebab laknat itu datang di dalam kealpaan, kelalaian mereka tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup setakat ini. Nasihat ini jadi nasihat amalan seumur hidup. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-darsu harfun wa tuqraru alfun." Kamu belajar satu huruf, tapi kamu beramal sehingga kamu mati. Beribu-ribu kali kamu beramal. Dan benar dengan ini, apabila kita tidak mengisi nafas kita dengan nafas Allahu Allah, kita telah sia-siakan umur kita. Bertepatan dengan sebuah hadis, barang siapa menghembus nafasnya naik dengan turun tanpa diisi dengan Allahu Allah, maka dia telah sia-siakan seumur hidupnya. Allahu Akbar. Jadi perhati diri kita, kaji kepada diri kita, nafas kita. Adakah nafas saya naik dengan nafas zikrullah atau kosong? Kalau dia naik dengan kosong, syaitan akan membawa laknat itu bersama dengan nafasku dan dilontarkannya di dalam diri aku, sehingga aku tidak tenang, tidak tenteram, tidak bahagia, tidak senang hati. Tapi kalau zikir ini naiknya dengan Allahu Allah, subhanallah, Allah akan merahmati aku, Allah akan memberi ketenangan seperti janji Allah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya akan rasa tenang ke dalam hati-hati mereka yang mengingati Allah. Jadi mulai dari sekarang, sentiasa kata kepada diri, ajar, tarbiyah diri kita, bimbing dan didik diri kita ni. Kalau kamu tidak bernafas dengan zikrullah, sebentar lagi laknat akan turun bersama syaitan yang menaik turun dengan nafas kita. Saya tidak mau. Saya mau mengingati Allah dengan zikrullah, Allahu Allah. Jadi kalau kita susah, kita tidak tenang, kita tidak bahagia, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita sebab kita tidak berzikir dengan Allahu Allah. Sebab Allah telah jamin, Allah telah janji kepastiannya. Jadi buat setakat ni ramai kita tidak berilmu untuk menghidupkan zikir nafas ini. Jadi bawalah zikir kalimah la ilaha illallah, kalimah nafi dan isbat sebanyak kita boleh, agar zikir nafas ini berjalan dengan lancar. Sebab 6,5 hari kita di luar kawalan nafas kita bersama Allah.
kita bersama diri kita, dunia, syaitan yang tiap-tiap saat menasihati kita. Kita tak ada siapa pun di luar sana menasihati kita tentang Allah. Yang ada menasihati tentang hukum, tentang hudud, tentang fiqh, tentang kerajaan, tentang itu. Semua mereka menasihati kita. Dan nasihat itu tidak menghidupkan hati, malah mematikan hati dan mematikan akal fikiran kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berkumpul ini untuk bersama-sama kita menghidupkan hati kita, nafas kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup untuk hari ini, nasihat ini seumur hidup. Nasihatkan diri. Kalau awak tidak bernafas dengan zikrullah, kesedihan, ketidaktenangan, ketidaktenteram akan turun, dibawa oleh syaitan ke dalam diri saya. Saya tidak mau. Saya ingin bernafas dengan Allah. Jadi seminggu sekali kita berjumpa ini adalah untuk menghidupkan hati kita dan menghidupkan nafas kita. Dan sentiasa mentarbiahkan diri hati kita untuk mengingati Allah. Sebab kita ada seorang musuh Allah dan musuh kita dalam diri kita yang sentiasa ingin melupakan kita daripada Allah, yang sentiasa melalaikan diri kita dari Allah, yang sentiasa menjahannamkan diri kita daripada Allah. Apa akan jadi kalau kita mati dalam saat kita alpa, lalai, terugi? Sebenarnya tarbiyah ini, tausiah ini untuk kita beramal agar kita mati dengan zikir nafas Allahu Allah. Kalau siapa mati dengan zikir nafas Allahu Allah, nafasnya tidak akan mati sebab nafasnya sudah dihidupkan dengan zikir Allahu Allah selama-lamanya sehingga yaumul qiyamah. Selama-lama kita tunggu di hadapan Allah, kita berzikir nafas Allahu Allah, kita akan rasa tenteram, tenang dan bahagia di waktu mana manusia menjerit-jerit, manusia berlari lintang pukang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Manusia menggali tanah ingin masuk mati tapi tak boleh mati. La mautatan illa hayatan ula. Hanya sekali saja mereka akan mati. Jadi pastikan setiap waktu, setiap masa zikir nafas ini berjalan. Dan ingatkan diri. Dan kita ada exercise. Bagaimana kita tahu hati ini sudah hidup atau tidak? Zikir nafas kita ni hidup atau tidak sentiasa? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Ini orang kafir pun boleh kata dengan mulut. Orang munafik pun boleh kata. Orang Muslim pun berkata. Orang mukmin tidak. Apabila ditanya siapa yang menghidupkan kamu, hati dia gegar. Allah. Nafas dia berjalan. Cuba sekali lagi. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Tak. Jangan dengan mulut. Lihat hati kita ni kata tak Allah. Kalau hati kita belum lagi berkata Allah, bermakna hati kita belum hidup. Kenapa hati belum hidup? Tidak cukup ilmu tentang kalimah Allah. Kalimah la ilaha illa Allah. Tak ada lagi dalam hati. Tak cukup. Dan bila kita tanya soalan itu, siapa yang menghidupkan kita, zikir nafas mesti berjalan. Jadi perhati. Siapa yang menggerakkan kita? Lihat, periksa hati. Adakah hati ini menerima Allah? Adakah nafas ini sudah hidup? Siapa yang menghidupkan saya? Siapa yang menggegarkan saya? Siapa yang menggerakkan saya? Siapa yang menghidupkan saya dengan roh? Siapa yang memberi saya nafas turun dan naik? Siapa yang memberi saya penglihatan?
hati mesti menjawab Allah. Kalau hati tidak menjawab Allah, bermakna hati ini belum lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir nafas tidak berjalan, sewaktu kita ditanya soalan ini, bermakna nafas kita belum ada lagi talian sambung kepada kalimah Allah. Jadi bawa, tarbiyahkan hati kita sentiasa 5 minit, 10 minit sebelum solat. Di mana-mana je ada, tanya diri, siapa yang gerakkan saya? Nafas akan berjawab, hati akan menjawab. Kalau hati tidak menjawab dengan terang, dengan jelas, maknanya ilmu kalimah la ilaha illallah tidak cukup di dalam hati. Kalau nafas kita tidak menjawab Allahu Allah, maknanya kita telah disekat oleh syaitan. Nafas kita telah dihimpit oleh jin ifrit, jinnati wan nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mana manusia telah menguasai nafas kita. Jin dan ifrit telah menyempitkan nafas kita. Syaitan waswasil khannas telah mewaswaskan nafas kita dengan ilmu. Apabila kita mengingkari ilmu la ilaha illallah, bermakna kita mengingkari Allah. Apabila kita merendahkan ilmu ini, kita masih bersoal-soal menjawab di dalam akal kita, makna kita meragu-ragu kepada ilmu Allah ini. Dan ilmu Allah ini sama mulianya zat Allah. Ilmu Allah ini sama besarnya zat Allah. Ilmu Allah ini sama agungnya zat Allah. Ilmu Allah ini sama hebatnya zat Allah. Jadi cukup setakat ini untuk kita sedar. Allah, saya tidak mau nafas saya naik dengan tanpa zikrullah, tanpa diisi dengan zikrullah. Saya akan dapat kemurkaan dari Allah kerana syaitan. Benar atau tidak nafas kamu bernafas dengan nafas syaitan, tolong rujuk qul a'udzu birabbin nas. Tolong rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong rujuk banyak lagi ayat-ayat suci Al-Quran, bahawa bukan saja nafas kamu, syaitan bernafas dengan kamu, diri kamu amarah, lawamah bernafas dengan kamu, jin bernafas dengan kamu, manusia bernafas dengan kamu, manusia berkata-kata di dalam diri kamu. Seorang yang marah kita, dengki kat kita, suara dia masih lagi jelas di dalam solat. Dalam solat, di luar solat tak apa, dalam solat pula, makna nafas dia lebih kuat daripada nafas kamu. Sebab kamu tidak ada nafas yang lagi kuat, nafas Allah. Jadi jadikan ini sebagai amalan sehingga kita mati. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah headline. Di bawah headline ini banyak ilmu yang kita wajib belajar. Dan kita akan belajar bila kita perlu kepada ilmu ini. Kalau tidak perlu, cukup dengan nasihat ini agar dia menjadi headline. Kita hanya baca headline dengan paper, title, bukan ilmu tu kita belum lagi kita belajar. Jadi kita kena belajar macam mana nak menangkis syaitan, macam mana nak hidupkan nafas saya, macam mana nak hidupkan hati saya. Macam mana nak hidupkan hati saya apabila saya dengar Allahu Akbar. Macam mana nak hidupkan hati saya apabila saya dengar kalam-kalam Allah. Macam mana saya ingin menyambung zikir nafas ini tidak terputus-putus. Kalau kita tidak dapat membuat zikir nafas ini berterus-terus, makna nafas ini bukan di bawah kuasa kita atau kuasa Allah. Kita telah serahkan kuasa nafas ini kepada syaitan. Cuba. Mungkin sekarang ni dia berjalan lancar, tapi keluar daripada majlis dia tidak lancar. Kenapa kamu tidak dapat kuasai nafas kamu sendiri? Sebab hati belum lagi dikuasai. Hati lagi masih dikuasai oleh benda-benda yang lain. Kalau hati sudah dikuasai, hati ini mampu menguasai nafas kita. Alhamdulillah, cukup waktu ini. InsyaAllah kita sambung sebab ada majlis tahlil salah seorang saudara.
kepada Syafuddin yang telah meninggal dulu. Jadi ingatkan diri, Allah, saya tidak mau nafas ini naik bersama nafas syaitan. Saya sekat tiap saat, sekat tiap minit, tiap jam, tiap hari, tiap saat. Pastikan nafas kita ini naik dan turun dengan ingatan kepada Allah SWT. Jika tidak, kita jadi orang yang penderhaka, zalim. Itu sebab Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fi kulli lamhatin wa nafasin la'adadi kulla ma'lumin. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni, saya telah menjadi zalim ya Allah, saya telah beri laluan syaitan di dalam nafas aku ya Allah. Fi kulli lamhatin, di dalam setiap lamh, darah daging itu. Wa nafasin, di dalam nafas aku telah derhaka kepadamu ya Allah. Tapi bukan cukup dengan doa, kena pastikan nafas kita tu ada zikrullah. Kalau tidak, kita jadi penderhaka. Kenapa penderhaka? Nafas dia naik bersama syaitan. Allah menunggu nafas kita tu datangnya dengan zikrullah, tapi dia datang dengan zikir syaitan. Allah. Jadi jangan jadi penderhaka kepada Allah, sentiasa berzikir nafas. Tapi susah, sebab hati tidak hidup. Hati tidak hidup sebab tak ada ilmu, tidak cukup ilmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Adalah kalimah la ilaha illallah. La itu nafi, illah tu isbat. Sekarang ni kita kata karipap ni, kita semua tahu karipap ni tidak boleh menghilangkan kelaparan saya Allah. Air tak boleh hilangkan dahaga Allah. Kereta tak boleh bawa kita dari sini pergi Kuala Lumpur, dari sini pergi Kelantan, dari sini pergi ke Melaka. Allah yang bawa kita. Kapal terbang tak boleh terbangkan saya daripada Kuala Lumpur pergi ke Mekah atau Madinah. Allah yang terbangkan. Ini adalah tauhid di dalam Al-Quran. Kita baca saja lepas solat, La ilaha illallah. Kita tak menghayati La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Bermakna kalau kita pandang makanan ini ada kuasa nak hilangkan lapar saya, itu syirik yang tinggi. Yang orang Hindu, orang kafir pergi memuja patung, semua syirik kecil. Sebab mereka tahu patung ni tak boleh buat apa. Kami hormat sebab kami disuruh hormat secara adat. Tapi di dalam hati, dalam sanubari kita, kita rasa kalau saya tak minum ni, saya boleh mati. Mati dahaga. Kalau saya tak makan ni, saya boleh mati. Kalau saya tak makan ubat ni, saya akan mati di hospital. Saya akan mati dengan sakit ni. Ini syirik paling besar di sisi Allah. Syirik yang Allah tidak ampunkan. Jadi kita kena nafi makanan tiada kuasa, Allah ada kuasa. Tapi kita tak nampak kuasa Allah. Balik-balik kita nampak kuasa. Apa nama benda ni? Kuih ni? Apa nama kuih ni? Ni kuih ni apa ni? Ini martabak. Kita nampak kuasa martabak ni sedap, kuih ni sedap, karipap ni sedap, boleh hilangkan kelapar. Saya lapar ni, saya nak makan. Tak, yang kita perlu belajar ilmu. Apa sistem yang Allah, apakah sistem pemahaman bahawa Allah yang mengenyangkan saya? Apakah proses kefahaman bahawa Allah yang mengenyangkan? Bukannya martabak, bukannya ini. Apa kepahaman mafhum tentang kaedah ini? Sebab ini adalah keadaan setiap saat, setiap hari, setiap jam dalam hidup kita. Apakah kaedah, apakah manhaj, apakah kepahaman, apakah ilmu yang harus saya belajar agar saya tidak nampak kuasa makhluk di hadapan saya. Saya ingin lihat kuasa Allah, tapi tak nampak juga Allah. Memang tak boleh lihat Allah. Tapi apa kaedah, apa sistem, apa manhaj, apa
saluran, apakah ilmu yang patut saya belajar untuk memahami nafi isbat ni setiap saat dalam hidup saya. Ini ilmu yang kita wajib belajar. Kita tak akan dedahkan ilmu ni dalam YouTube. Nanti orang-orang yang datang jauh mengkorbankan masa mereka, sesuai mereka tak perlu datang tengok YouTube sudah, tak boleh. Ini ilmu kena cari. Ini ada abang kita datang jauh dari Kelantan ni nak cari ilmu, subhanallah. Takkan dalam YouTube kita boleh bagi. Kita hanya bagi pengenalan bahawa ilmu ini dalam. Makanan tak ada kuasa menghilangkan dahaga. Makanan tidak sedap, Allah yang sedapkan. Tapi dia tak nampak macam mana Allah sedapkan. Dia tak nampak Allah kenyangkan. Dia tidak syahadah, dia tak ada ilmu kalimah syahadah. Kalau dia ada ilmu kalimah syahadah, subhanallah, dia akan rasa Allah yang kenyangkan dia, Allah yang hilangkan dahaga, Allah yang hilangkan lapar, Allah yang membawa dia, Allah yang menggerakkan dia, Allah yang buatnya segala sesuatu di dunia ini dengan kalimahnya la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang kalimah ini bernaung di bawah payung kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau tidak faham ilmu la ilaha illallah yang diwajibkan oleh Allah, kita selama-lamanya kita tidak akan faham tentang la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Senang nak dengar, cuba amalkan. 1000 kali kita dengar, 1000 kali kita masih lagi lihat kuih dengan ini. Selama mana kita lihat makhluk, itulah syirik nama dia. Wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah. Kalau syirik ni ada, kita tidak akan tenang hati dalam dunia. Kita tidak akan senang, kita tidak akan tenteram. Jadi sesiapa yang ingin mempelajari ilmu ni boleh kumpulkan. Kita akan datang ke mana pun, Kelantan ke Terengganu ke Pahang ke Johor, untuk menyampaikan tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk ini adalah kalimah nafi isbat, kalimah la ilaha illallah yang wajib awak nafi setiap saat. Yang wajib awak nafi setiap saat dan awak isbatkan setiap saat. Setiap saat. Bukan setiap jam, setiap minit, setiap saat. Kenapa? Kalau you tak nafi, benda ni dah masuk ke dalam hati you, jiwa you, sanubari you, roh you. Roh kita ni sudah sebati kepada makhluk. Allah jauh. Tak ada Allah dalam hidup. Tak ada Allah di dalam seharian kita, dalam jiwa kita, akal kita. Tak ada. Ini dinamakan syirik agrar. Syirik yang telah melekat di dalam jiwa. Begitu bahaya. Syirik pergi sembah patung tidak bahaya. Hari ini dia boleh jadi Islam. Dia sudah tahu ini patung tak ada guna punya patung. Bagi saya RM1 pun tak boleh. Tapi kalau ada Haji Wahab sebelah patung tu, Haji Wahab boleh bagi dia RM1,000, dia boleh sembah. Dah sembah pun di India tu, orang tu sujud. Betul Haji? Betul lah, tengok. Patung tu dibiarkannya. Patung di tepi jalan tu dibiarkan, ditendangnya. Patung tu, dia punya patung. Haji Wahab dia pergi sujud depan Haji Wahab. Tengok. Jadi syirik agrat ni amat bahaya. Bahaya. Orang Muslim lebih bahaya daripada jahilin yang menyembah 365 patung. Patung tu tak boleh berjalan. Tapi sekarang ni ada banyak patung di White House, di Yellow House yang boleh bergerak. Dia sembah patung tu. Di White House, sini tak tahu apa house lah di Malaysia ya. Di White House di Amerika, Black House, White House, London House, yang orang pergi menyembah Perdana Menteri, Presiden, Raja, dong sembah, ambil duit. Penyembahan itu bahaya. Jadi kita kena belajar ilmu syahadah. Syahadah setiap saat menafi, mengisbat, nafi dan isbat. Dalam 1 minit, 10 minit ilmu ni tak boleh disampaikan. Nabi mengajar selama 13 tahun kepada para sahabat. Allah mengajar Nabi Adam 1000 tahun. Allah mengajar Nabi-Nabi yang lain 900 tahun, 800 tahun. Kalau nak hidup mati tanpa syirik, belajar ilmu ni. Kalau tidak, tidak perlu. Tidak ada paksaan ya. Jadi belajarlah ilmu ni. Sembah patung tidak ada benda di sisi Allah. Sembah manusia, sembah duit besar. Jadi macam mana nak tahu macam mana dah kita pergi pernah sembah manusia? Tak, kena faham kehalusan ilmu ini, kehalusan tingkah laku kita yang membawa kepada syirik. Jadi saudara-saudari di seluruh Malaysia, sesiapa yang ingin, kita boleh sampaikan. Seperti saudara kita dari Tanjung Malim tadi datang, InsyaAllah kita boleh sampaikan ilmu ini. Belajarlah ilmu ini. Inilah ilmu yang agung. Inilah ilmu yang menambah iman kita. Inilah ilmu
yang mengeluarkan segala syirik kita setiap saat daripada jiwa kita. Sebab syirik ini telah masuk ke jiwa sanubari kita. Keluarkan, hapuskan, kita akan selamat dunia dan akhirat. Sebab Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushrika bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna zalika man yasha. Tetapi Allah kata, mana Allah sambung, seorang muslim yang buat syirik aku tidak ampunkan. Dia syirik, dosa tu kena bakar. Semua kena bakar dosa-dosa syirik ni. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah akan ampunkan segala dosa selain daripada syirik. Bermakna ini ayat ni adalah untuk orang Islam. Surah An-Nisa 116. Allah tidak akan ampunkan dosa-dosa syirik, tapi Allah akan ampunkan segala dosa. Sebab hadis qudsi firman Allah, seorang hamba aku datang 7 petala langit dan bumi penuh dengan dosa, nescaya aku ampunkan selagi dia tidak melakukan syirik kepada aku. Mengatakan air ni ada kuasa menghilangkan dahaga, makanan ada kuasa menghilangkan kenyang. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala khairin